Mahal tak? Alora Pens tak mahal. Okey, kalau nak kata Alora Pens mahal, to compare dengan I punya ubat dulu tiap-tiap bulan 400. Lagi mahal. Lagi mahal. Steroid, I punya urut lagi sebulan 2 kali. Urut sekarang bukan murah tau, mahal. Sebab dia nak betulkan kita punya belakang. Sebab apa kita nak rasa selesa kan? So I kena urut 1 bulan 2 kali. Sudah 300. Ubat lagi 100, sudah 400. Kalau 10 bulan sudah 4,000. Banyak Alora I boleh beli tau. Betul. I cakap. Betul kan? So Satu badan boleh satu beli badan. banyak set. Itu pasal kita punya kesihatan major. Tapi kesihatan yang sikit-sikit yang I nampak, you tak payah beli lotion. Ya, betul. Betul kan? Tak Sebab payah pergi urut. tak payah pergi urut. Ini makcik Jepun melekat dekat badan kita 24 jam. Memang best, memang syok. Lepas tu lotion, you tak payah beli lotion. Sebab orang yang lepas beranak Tapi orang jual lotion marah. boleh pakai tapi dia kan ada chemical. Oops, kan. So tapi tak bagus sangat kan. So untuk sikit-sikit boleh lah. Tapi to be frankly, sebab my husband tegur I, dia kata, wah kulit you makin licin sekarang to compare dengan dulu. Bila kita dah berumur 50s kan, orang akan cakap macam 40 lah, 40. okey lah 40 lah. Sebab Joyce cakap Maria macam 40. Alhamdulillah. So bila kita pakai tu kulit kita akan lebih licin, smooth, sekata.